pacifier bukan penyebab nipple confused. Yes, bukan. Saya tahu ramai daripada kita selama bertahun-tahun dihidangkan dengan mitos pacifier menyebabkan baby confused. Tak tahu beza botol, beza breast mark dia. Nanti direct feed dia problem lah. Lepas tu breastfeeding korang pun fail lah. Kalau orang belajar tata cara penggunaan puting pacifier yang betul, dia akan tahu kalau nak guna puting pacifier dan dalam masa yang sama dia bertekad nak breastfeed, maka mak ni dia tak boleh intro pacifier kepada anak dia sebelum at least usia anak dia 4 hingga 6 minggu. Sebab the first 4-6 minggu tu kita nak bagi anak ni banyak peluang untuk berlatih dan kukuhkan breastfeeding dia. Kukuhkan tu maksudnya pandailah breastfeed tu. Ada sebarang masalah lekapan ke position ke, sebab yang nak berlatih ni bukan anak je, mak juga. Okay? Dan dalam masa yang sama mungkin ada problem seperti tongue tie ke whatever ke yang perlu diselesaikan. Jadi kita suruh tunggu. Jangan kasih dulu. Kalau kasih awal memanglah budak tu akan keliru. So sekarang ni yang bagi awal sebelum 4-6 minggu dah bagi, padahal nak breastfeed, itu salah orang tu ke salah puting? Saya tanya balik. Puting tu dia alat je. Dia kalau tak ada orang bawa puting tu pergi masuk dekat mulut baby, puting tu tak sampai dekat mulut baby. So kenapa nak salahkan benda yang tak hidup, yang perlu berharap kepada orang untuk masukkan dia dalam mulut baby? Kenapa kita nak salahkan dia? Sebab tu nak buat apa-apa mesti dapatkan ilmu dulu. Kalau kita kurang ilmu, kita terbagi pacifier awal, anak pun nipple confused, it's okay, semua orang buat salah. Apa yang perlu dibuat adalah kita ambil iktibar, bukan salahkan puting. Dan orang keliling ni kadang-kadang dia melebihkan. Dia nak jadi judge tapi dia pun tak tahu apa yang betul, apa yang salah. So untuk orang yang nak judge, bila nampak orang nipple confused dan kita tahu anak dia menggunakan pacifier, jangan terus jump into conclusion ni puting punya pasal lah ni. Kita tanya dululah kenapa nipple confused tu terjadi. Mungkin mak tak tahu langsung tata cara penggunaan puting untuk mak-mak yang nak breastfeed, ataupun dia tahu tata cara tu tapi dia tak mahir, tak tahu teknik nak tenangkan baby. So anak dia melalak je, tak tidur, ya Allah, desperate sangat. Dia macam orang kata pakai puting, dia pun sumbat saja. So kita akan fair dengan judgement kita, bukan asyik nak salahkan puting sahaja. Dan yang menariknya, sebahagian mak yang judge ni dia juga breastfeed, dia juga bekerja, dia juga melatih botol kepada anak dia sebagai preparation nak masuk kerja. Depan botol tu tak ada puting ke? Ada kan? Apa beza puting botol susu dengan pacifier? Hampir tak ada beza, sama je. Beza dia satu je. Puting botol attach kat botol tu je. Depan tu puting sama je. Dan tata cara untuk latih botol pun sama sahaja dengan pacifier. Kena tunggu 4 hingga 6 minggu. Tunggu lebih sebulan lah. Untuk anak tak keliru puting. Kat sini lah yang pelik sangat-sangat. Bila berlatih botol, okey je. Tak ada masalah je kan? Tapi bila dengar je puting, melatih puting, mak tu breastfeed, mulalah panas hati masing-masing.